Assalamualaikum. Hai, Biologi tingkatan 4, subtopik 10.5, kumpulan darah manusia. Pernah terfikir kenapa seseorang pesakit tidak boleh sewenang-wenangnya menerima darah daripada sebarangan orang masa kecemasan? Kenapa darah manusia berbeza-beza? Kumpulan darah seseorang ditentukan oleh satu penanda khas bernama antigen yang wujud pada permukaan sel darah merah. Dalam plasma darah pula wujud skuad sistem pertahanan bernama antibodi. Skuad antibodi bertugas untuk menyerang sebarang benda asing yang tidak dikenali. Mari kita kenal pasti 4 jenis darah manusia. Darah A mempunyai antigen A dan dikawal oleh antibodi anti-B. Darah B mempunyai antigen B dan dikawal oleh antibodi anti-A. Darah AB sangat unik kerana mempunyai kedua-dua antigen A dan B, tetapi kosong tanpa sebarang antibodi. Darah O langsung tiada sebarang antigen tetapi dibekalkan dengan skuad lengkap antibodi anti-A dan anti-B. Semasa pemindahan darah, darah penderma dan penerima wajib serasi. Kalau darah tak serasi, antibodi penerima akan terus menyerang antigen penderma lalu menyebabkan sel darah merah menggumpal. Proses penggumpalan tersebut dipanggil pengaglutinan dan boleh membawa maut kepada pesakit. Disebabkan hal demikian, darah O digelar penderma universal kerana ketiadaan antigen membolehkan darah O menderma kepada semua tanpa diserang. Darah AB pula adalah penerima universal kerana ketiadaan antibodi membolehkan darah AB menerima darah daripada sesiapa sahaja. Now kita belajar pula berkaitan dengan faktor rhesus dan kehamilan berisiko. Sekadar perkongsian, short form untuk faktor rhesus ialah penggunaan huruf R besar dan H kecil. Okey? Selain sistem ABO, darah kita juga ditentukan oleh faktor rhesus atau kehadiran antigen D. Individu yang mempunyai antigen D berstatus rhesus positif, manakala yang tiada antigen D berstatus rhesus negatif. Risiko besar akan timbul sekiranya si ibu tu rhesus negatif mengandungkan janin rhesus positif. Semasa kehamilan pertama, darah janin yang bercampur dengan darah ibu yang merangsang badan ibu menghasilkan antibodi anti-D. Menjelang kehamilan kedua pula, jika janin juga rhesus positif, antibodi anti-D si ibu akan merentasi plasenta lalu memusnahkan sel darah merah janin. Penyakit maut ini dikenali sebagai erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis yang boleh menyebabkan janin mengalami anemia teruk, kecacatan mental atau kematian. Namun, jangan risau. Langkah pencegahan boleh dilakukan. Ibu yang rhesus negatif perlu diberi suntikan globulin anti-rhesus sejurus selepas melahirkan anak pertama bagi menghalang pembentukan antibodi anti-D. Masa untuk uji minda. Soalan 1. Nyatakan jenis antigen pada permukaan sel darah individu berdarah AB. Jawapannya, individu berdarah AB mempunyai antigen A dan antigen B. Soalan 2. Terangkan mengapa individu darah O dikenali sebagai penderma universal. Jawapannya, kerana darah jenis O tidak mempunyai sebarang antigen pada permukaan sel darah merah, lalu mengelakkan berlakunya tindak balas pengaglutinan apabila dipindahkan kepada penerima. Soalan ketiga. Seorang wanita rhesus negatif, hamil anak kedua yang rhesus positif. Tetapi doktor mengesahkan janin tersebut selamat daripada erythroblastosis fetalis. Ramalkan
tindakan si ibu sebelum ini? Jawapannya, ibu tersebut pasti telah menerima suntikan globulin anti-rhesus selepas kelahiran anak pertamanya. Suntikan tersebut bertindak memusnahkan sel darah janin rhesus positif sebelum sistem imun ibu sempat menghasilkan antibodi anti-D. Okey semua, that's all for now. Thank you.